Dalam bisnes, dia ada dua cara uruskan syarikat atau uruskan pekerja. Satu dipanggil micromanage. Micro ni macam mana? Micro ni kita tengok benda-benda kecil. Buat design. Kita akan tengok ukuran, kita akan cakap warna, seolah-olah kalau designer ni buat kerja, kita duduk sebelah dia, apa designer buat, kita tegur. Itu micromanage. Dia pergi kecil. Kalau orang buat packing barang, dia kata kenapa packing macam ni, kenapa buat macam tu. Semua benda nak tengok. Semua benda dia nak tegur. Semua benda dia nak persoalkan. Adakah dekat syarikat? Tak. Kalau kita nak tengok kat dalam kehidupan, paling simple adalah dekat dapur. Kalau mak kita suruh kita potong sayur, kan? Kita pun potong. Lepas tu mak kita tegur, apa potong sayur macam tu? Itu micromanage. Padahal sayur tu kalau buah dekat lauk, makan telan, tak tahu pun bentuk dia petak ke bulat ke, tak tahu kan. Hancur juga bawang tu kan. Kenapa nak kena fikir pasal potongan bawang tu macam mana?